Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atiqah Najihah binti Muhammad Rizwan, nombor matrik C24A2484 dari kelas USK 11201 memanah. Hari ini saya akan menerangkan 9 teknik dalam memanah. Yang berikut adalah teknik dan step asas dalam memanah berserta penerangan. Dalam teknik memanah, kita menggunakan standard target archery. Yang pertama, kita ada stance, iaitu kedudukan berdiri. Langkah pertama yang paling penting untuk membina asas yang stabil adalah dengan kita berdiri secara tegak, mengiring, iaitu posisi badan kita menghadap sasaran dan kita buka kaki seluas bahu. Berat badan juga perlu dibahagikan sama rata pada kedua-dua belah kaki. Kedudukan yang stabil memastikan badan anda tidak berasa goyang semasa memegang busur yang berat. Yang kedua pula, kita ada knocking. Ia adalah meletakkan anak panah pada busur. Kita mengambil anak panah serta letakkan di atas pelapik panah dan klik bahagian ekor anak panah pada tali busur. Dan pastikan bulu pelepah yang warnanya berbeza menghadap keluar supaya ia tidak tersangkut semasa dilepaskan. Yang ketiga, kita ada hooking dan gripping. Ini adalah cara kita memegang tali dan pemegang busur. Dengan cara itu, pegang busur dengan santai serta menggunakan tapak tangan antara ibu jari dan jari telunjuk. Jangan genggam dia terlalu kuat. Kita ambil tangan tali dengan menggunakan 3 jari telunjuk, tengah dan manis untuk menarik tali. Letakkan tali tu pada jari pertama, tunjuk. Okey, dan genggaman busur yang terlalu kuat boleh menyebabkan busur tu akan terpusing. Manakala cengkaman tali yang betul memastikan tenaga dipindahkan secara sekata. Okey, yang keempat, kita ada setup. Setup ni pula adalah sedia untuk mengangkat busur dan kita angkat busur tu menghadap ke arah sasaran. Tangan yang memegang busur harus terletak lurus, tetapi siku jangan dikunci terlalu tegak dan tangan penarik bersedia untuk menarik. Fasa ni pula adalah untuk meletakkan minda dan memastikan postur badan berada dalam keadaan rendah dan rileks sebelum bebanan tali bermula. Yang kelima, kita ada drawing, iaitu kita mula menarik tali busur ke belakang dan tarik tali busur ke arah muka dalam satu pergerakan yang lancar. Gunakan otot yang di belakang dengan kekuatan yang baik. Yang keenam, kita ada anchoring, iaitu meletakkan kedudukan tangan penarik pada muka dan kita tarik tali sehingga tangan anda menyentuh titik rujukan yang tetap pada muka. Contohnya, kita ambil ibu jari di bawah tulang rahang atau tali busur menyentuh hujung hidung atau bibir. Anchor point memastikan sama setiap kali anda memanah. Jika tidak, sasaran anda juga akan lari. Yang ketujuh, kita ada aiming dan holding, iaitu lihat melalui alat berbidik atau hujung anak panah dan selaraskan dengan pusat sasaran. Tahan nafas seketika untuk kestabilan dan korang jangan ambil masa terlalu lama dan ambil masa 2 hingga 3 saat sudah memadai. Yang ke-8, kita ada release, iaitu melepaskan anak panah. Rilekskan jari-jari yang memegang tali secara mengejut. Biarkan tali itu tergelincir keluar sendiri. Jangan tolak atau sentak tali ke dalam. Pelepasan yang bersih adalah apabila tangan penarik anda bergerak ke belakang secara semula jadi mengikut baki lancarkan tenaga. Yang ke-9, kita ada follow the through, iaitu mengekalkan posisi selepas anak panah dilepaskan dan korang jangan terus turunkan busur dan kekal dalam posisi memanah. Tangan busur tetap lurus ke depan, tangan penarik di belakang telinga sehinggalah anak panah hingga pada sasaran. Ini adalah bertujuan memastikan tiada pergerakan mengejut yang mengganggu laluan anak panah sejurus selepas dilepaskan. Sekian, terima kasih.